Pukul 4 pagi aku nak gerak ke warehouse GV. Pukul 4 suku aku dah masuk Kedah. Pukul 5.50 dah masuk Pulau Pinang. Singgah isi minyak dan makan di hentian Sungai Bakap. 7.30 dah masuk negeri Perak. 10.30 aku dah masuk Selangor. 11 suku aku dah sampai di GV. Settle urusan di GV. Jom kita balik ke Perlis. Tengok pukul berapa aku akan sampai di Perlis. Pukul 1 petang dah masuk negeri Perak. Pukul 6 singgah makan nasi kandak dengan DK di Penang. Pukul 12 dah sampai Perlis. Selamat sampai rumah. Dah ni pukul 12.20 lah. Untuk perjalanan pergi dan balik aku ambil masa lebih kurang 20 jam lah. Dan jarak keseluruhan untuk trip kali ni 950 km. Perbelanjaan pergi dan balik dalam RM75. Kita jumpa lagi di trip akan datang.